Tuan-tuan, antara yang lulus pinjaman peribadi baru-baru ini adalah pelanggan seorang penjawat awam yang mendapat dana peribadi sebanyak RM50,000 dengan bayaran bulanan sebanyak RM546 sebulan selama 120 bulan. Tuan-tuan, pelanggan ini mempunyai gaji sekitar RM2,600 tetapi komitmennya dah hampir 60%, tetapi masih lagi MyLoan boleh membantu dia untuk mendapatkan dana baru, tuan-tuan. Dan sekiranya anda adalah penjawat awam, penjawat swasta, GLC, berniaga ataupun bersara yang nak dapatkan khidmat nasihat MyLoan berbasis daripada Desa Pandan, Kuala Lumpur sejak tahun 2021, dan kami dah hasilkan hampir 4,000 video khidmat nasihat berserta dengan laporan pelapor kredit MyLoan hanya RM50 saja. Kami akan belikan anda laporan pelapor kredit yang anda perlukan berdasarkan kepada sejarah dan latar belakang pekerjaan anda, dan kami terus akan bantu anda memberi konsultasi dan bantu anda mendapatkan dana ataupun membuat pengstrukturan semula komitmen anda. Seperti biasa dengan MyLoan, pinjaman anda menjadi lebih mudah. Assalamualaikum, salam sejahtera dan jumpa lagi.